Welcome back to my YouTube channel ART. Saya tak tahu saya nak buat video tak. Sebenarnya saya nak pergi bazar Ramadan. Sepanjang saya berpuasa saya tak pergi bazar Ramadan. Ni baru nak pergi. Hari ni tarikh berapa? Saya nak, sebab saya tak tahu hari ni puasa ke berapa dah. Hari ni 22 Mac. Jadi kita nak pergi bazar, kita nak pergi beli makanan. Okey, korang ikut je. Dan korang jangan lupa subscribe, okey? Teman saja. Tiba. Tak boleh teman. Bye. Kita dah sampai. Tu yang saya ada double team. Sebelah saya. Masa tu dah hilang tau. Lepas tu ada pula. Saya cepat naik double team lah. Tak tahu kenapa. Wah ha. Kalau tengok kena berat nanti. Kau dah masuk kat bukit pun kau? Kalau tak. Oh, putih ni orang cakap. Flores. Mana ada aku guna filter? Aku lah buka lah. Yes, saya ni pegang air saja. So guys, ini saja yang saya beli tudung. Saya bersama mak saya dan adik saya. Abang guys, saya banyak rakam je. Saya tak banyak pun. Tunjuk muka sebab kan ramai je orang je. Saya malu. Kita sama kat rumah lah. Mulut saya kering kan. Saya nak panjangkan video ni sebab saya tak ada pendekkan video. Kalau pendek video nanti baik aku tak payah post lah. Kalau pendek-pendek video nanti kau jadi masuk. Kalau saya post video yang proses tu kan 4 saat 4 saat ke 4 minit 4 minit je video tu panjang ni. Pendek sangat video tu. Saya tengok, saya pun fikir balik sebab tu video saya sekarang panjang. Tapi tak adalah sampai nak panjang sampai semua video yang sebelum ni saya post sampai 30 ataupun 40 video panjang dia. Video jadi panjang sikit. Saya tak pakai mic ya. Nampak ni ramai gila orang. Bunyi kereta api ya. Korang tengok kamera depan. Kamera depan Nampak tu kereta api. Kat sini dekat kat yang ni nanti tutup stiker. Kita nak balik dah. Rumah saya bukan jauh pun dengan sini. Dekat je.
nampak tu tak? Dia buat apa kat rumah aku ni? Aduh, dia makin dengan longkang pula dah. Ni. Apa kan? Tak pekat gila kali kan? Tak baik tak? Okay dah. Nampak dia dah bercin kan? Pada saat tak ada dah bercin dah tau. Saya dah pakai guasha, okey? Tak. Sebenarnya kenapa pakai? Okey dah. Sebenarnya saya payah nak naik badan tau. Macam payah nak gemuk lah. Tapi saya cepat naik pipi. Kau tahu tak? Kenapa kau tak boleh tutup pintu pula dah? Ya Allah. Belum berpuasa ni kan. Dia pula datang lah. Aduh ni budak ni buat apa lah budak ada macam ni. Boleh lah kan. Video macam ni kan. Macam video suntik ni kan boleh lah kan. Assalamualaikum. Dia dah sampai rumah kecil. Sekarang dah pukul 6, tapi nak hujan lah. Oh tak boleh. Tak tunjuk pun. Ini Kiki dah sampai bilik kita. Okay guys. Kau tengok ni, kenapa anak tudung aku depan sangat ni? Ni. Tak ada benda yang bahaya kan? Tak ada setakat ni tak ada. Ini je bahaya. Adik saya dia risau sangat kalau saya tunjuk benda kita bukan dia. Bukan sama kita bukan. Sesuatu ni. Aku lebih suara kipas pula. Kipas ni lebih kuat daripada suara aku. Itu kan. Aduh, tudung pun. Saya
Tengah puasa ni sebenarnya saya nak buat video. Saya nak buat video macam video masak. Tapi sebenarnya sekarang dah tak ada dah. Saya dah tak buat dah tiba. Jadi masa tu saya nak buat video. Sini lah tubuh. Ni. Saya nak buat video buat biskut raya and then video biskut raya dengan video buat masak popiah sayur. Okay. Sebenarnya saya nak buat video tu, tapi saya tak buat juga. Tapi saya dah buat dah video. Saya tak buat video tapi saya dah buat biskut raya, tapi saya tak buat video tu saja. Okay. Sebenarnya saya ada masak juga tapi saya tak buat video juga. Saya lupa. Sebabkan video tu saya buat sekejap je, saya tak buat lama pun. Jadi sebab tu saya tak buat video. Kalau boleh je saya panjangkan video. Kalau lain tu tak ada di sini. Okay. Korang, aku rasa sampai malam ni saya akan pergi. Kalau malam ni saya pergi mana saya akan rakam. Dan jadi so video tu jadi panjang sikit je. Aku serabut lah. Aku tengok anak tu aku di depan tau. Sebab anak rambut saya ni banyak aja. Dah banyak sangat tapi boleh lah. Okay. Kalau saya akan sambung video malam ni, kalau saya pergi mana-mana, okay. Kalau tak, bye-bye. Okay. Mulut dah tudung aku ni. Okay.